Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ni kita berada di mana ni? Ada kat mana? Taman Botani Negara Shah Alam. Kita nak gimana hari ni? Tengok binatang. Kita nak pergi tengok binatang kan? Walaupun banyak binatang kat kampung kita tetap. Tai. Binatang Abang, nak pergi mana? Wayat. Okey, cakap apa? Nak tengok Kena kuda. ni buaya. Nak kuda. Nak tengok Buaya. buaya. Buaya darat banyak. Okey, kita di sini. Buaya kan tak ada. Taman Botani Negara. Buaya sana? Okey. First datang payah parking dulu dekat atas sana RM5. Satu kenderaan. Tu parking di sini, lepas tu jalan masuk turun bawah naik. Pegang. Di kaunter tiket tu. Jangan gaduh. Lepas tu lepas bayar tiket apa? Kita kena tunggu ada orang datang ambil kita pula pergi jalan-jalan tengok haiwan. Semuanya buaya. Okay guys. Nanti kita buat. Biasa sebelum ni kita pergi yang Hussein Fauzi Kuala Selangor. So ni first time nak pergi Hussein Fauzi Farm Shah Alam. Shah Alam pula. Kita try Shah Alam. Okay. Nanti kita buat lagi ya guys. Kita review macam mana jalan nak masuk. First kali kita masuk di sini. Pintu masuk utama, main entrance. After that kita akan terus berjalan ke kaunter tiket. Mami? Okay, so kita akan pergi ke kaunter tiket, beli tiket, lepas tu akan ada yang ambil. Siapa yang ambil? Entah, Naik basikal lebih. Siapa yang ambil kita nanti? Lori. Betul ke ni yang? Ya, betul lah ni. Tadi tengok banyak aktiviti berbasikal. Entah, tak apalah. Tanya dekat kaunter nanti. Kenapa orang suka berbasikal waktu tengah hari? Betul. Padahal sekarang tengah panas tau. Masanya kenapa dia orang semua berbaju sukan, kita baju biasa berjalan. Mana Hussein Fauzi ni? Dia ori ni. Oh, taklah, kita try dulu, try lah guys. Kalau salah, kita salah lah semua. Kita cubalah dulu. Malu bertanya sesat? Ya. Malah bertanya sesat jalan. Okay guys, so benda pertama apa dia kita kena buat? Kita tunggu dulu lori datang ambil kita. Bayar tiket dulu untuk masuk ke Taman Negara Shah Alam. Lepas tu kita kena Seorang tunggu. satu kepala RM3 untuk dewasa atas 12 tahun. Lepas tu warga emas RM1. Oh nak naik. Kanak-kanak bawah 5 tahun, bawah 6 tahun. Bawah 6 tahun free. Okay, so ini adalah tempat untuk menunggu. Nanti akan ada lori akan ambil kita. Lori tu dia akan cuma saja. Sekarang kita saja. Bayar. Kampung. Alright, so stay tuned. Okey guys, kita sudah menaiki tram. Ada lagi kosong. Ada yang nak naik. Ada lagi tu. Kita akan bergerak menuju ke mana? Ke mana Mami? Kita akan pergi ke Hussein Fauzi Farm. Yeay. Oh yeah. Beginilah tu suasananya. Kenapa tak muat ke? Berdiri je lah. Ana baik-baik pegang kokat. Ana yang mana? Belakang. Hati-hati. Tengok meh. Dah, Ana pegang kokat Wah, ada lagi lori dia sana tapi tak gerak. Ada apa tu? Tapir. Yeay. Sejuk agaknya ni. Apa dah? Apa tu? Oh, basikal ni. Tu lah tu. Oh, yang gerak besar ni. Wah, abang rasa lori dekat Melaka tu kan?
Oh, dia banyak wakaf. Boleh rehat lah. Wakaf. Ni kedai makan banyak. Kedai makan banyak. Your shirt. Wait. Wait, tak makan. Aduh. Wah. Wah. Anak pegang buat lau. Besar katanya. Wah. Makan ke? Makan. Ini dia. Bye. Kita lagi Hussein Fauzi lagi. Ni lah tadi. Oh ya? Dah, dia bawa pusing dulu pun. Ha? Dia bawa pusing dulu rasanya. Taman Lepas kita pergi sendiri. Tak lah, nanti dia hantar. Oh, you. Jom. Kan? Dia suruh kita ni dulu jalan-jalan taman dia dulu. Sebab ada bayar kot. Apa? Jauh. Jauhnya. Okay, awal-awal ni kita tengok hutan je lalu je geng. Siapa-siapa yang macam, oh ada tempat paintball semua lah. Yo. Ya. Ini besar sangat lah. Memang kena naik motor. Ya, Naik bas. betul. Tapi motor dah masuk, basikal dia. Firefox? Kan? Wire je. Wire. Ha? Apa tu? Oh. Oh, dah Rock climbing. Bang, Hussein Fauzi bang. Semua memang nak pergi Hussein Jadi dia Fauzi. turun kat sini. Ha, semua turun sini. Taklah, semua tak pergi. Pantai pancing. Pancing ah. Oi, pancing. Pancing yang itu. Besarnya. Okey, nampaknya siapa-siapa yang suka dekat apa? Keindahan. Oh, ada kedai juga. Dah turun dengan kita. Tak, siapa nak pergi? Sini. Okey, ni tempat untuk main paintball. Siapa nak turun tembak? Siapa nak main paintball boleh juga main dekat sini. Paintball. Kita hanya melihat hutan saja. Siapa yang menyukai pada alam semula jadi bolehlah datang ke sini ya. Untuk kami yang biasa-biasanya je, sekali cukup lah kot. Boleh, kena pergi pagi sebab dia macam Betul. Kalau siapa macam nak jogging ke, nak berbasikal ke, bolehlah datang sini. Taman Botani Shah Alam. Macam Kena kejar monyet tadi. tak panjang sangat. Betul. Kalau pergi jangan pergi seorang-seorang lah. Kan hilang je. Kena kejar monyet. Sikit lagi. Tak tamat je sih. Tamat ke tak tu? Tak tu. Dah sampai. Ai, lemah. Okey, dah berhenti dah. Ada orang nak naik tu.
Yeah, okey dah sampai. Ini dia Hussein Fauzi Sini. Farm. Ni, okey guys, kita Dia turun dah dulu. sampai. Hussein Fauzi Farm itu dia. Wah, dah keluar monyet. Okey, inilah dia. Flying fox ada, abseiling ada, and wall climbing. Wah, ni antara aktiviti yang kita boleh buat dekat sini lah ya guys. Aduh. Monyet, monyet. Unta. Jadi tu apa? Ha? Burung unta? Unta. Tu ada ostrich. Unta. Burung unta. Tengok sampah dah bersepah ni, monyet lah kerjakan ni. Dia. Hussein Fauzi Farm, Taman Botani Negara Shah Alam. Ini dah. Mantap guys. Ada unta. Salam. Okey, selepas kita membeli tiket, kita akan masuk ke tempat haiwan ya di sini. Apa ada di sini? Oh, rusa. Ada rusa. Ni apa ni? Oh, burung. Okey, masuk. Tengok baik. Tutup pintu, nanti burung yang terbang. Wah, ada beg abang, beg kaki pendek. Akan kasih Okey, makan Mak. beg. Ini. Okey, tutup pintu dia kata, tutup pintu. Tutup balik pintu, nanti terbang, burung terbang. Di sana. Masuk tu tengok. Jadi Dah masuk. Ya, nanti kita pergi, sabar. Semua tempat. Kita akan pergi semua tempat. Oh, dia nak pergi sana terus. Potong. Dah jom tengoklah. Alah. Burung-burungan ayam. Okay guys, kalau dekat sini anak tantrum tak boleh buat apa. Daripada kita nak bawa, dia tak payah bawa. Dia duduk rumah je lah. Dia pilih yang dia nak je, okey? Kita pilih yang dia nak je. Cepat bagi. Yang ni makan apa? Rumput. Rumput bang. Alah kecilnya. Nah. Macam bagi makan sebutir nasi tau, awak bagi tu. Satu-satu, bagi satu-satu. Letak bawah. Abang letak bawah dulu. Abang, letak bawah. Lepas tu pilih satu-satu. Ana tak nak bagi? Dia takut. Ketakutan guys. ni, nak. Abang bagi. Bagi abang, tengok sini. Abang tengok sini. Cok bersih-bersih. Jom. Beg pendek ni, beg kaki pendek. Nak air tak? Nak minum air? Pakcik, makan pakcik. Awak nak minum air? Macam lapar je semua ni. Awak ni semua kebuluran ke? Anak tu sibuk nak susu Nak susu je. pula. Abang cepat bang. Anak dengan mak dah macam lebih kurang lah besar dia. Oh macam tu dia menyusu, menendang-nendang. Ya, dia nak bagi air dia keluar katanya. Anak dengan mak macam lebih kurang dah besarnya, tapi minum susu lagi. Dia ketiduran. Yang geli. Geli. Nak try? Okey. Bunting ni kat sini. Kamu, seekor saja di sini. Daddy ni kambing ke? Ya, kambing lah. Dia boleh Perut dia makan besar tu, daun dia ke? bunting kat sini. Ya ke? Bukan memang dia gemuk? Bunting kot. Awak makan ke? Abang, dekat lagi. Kenapa awak macam kelaparan? Awak makan ke apa? Ni sekarang waktu lunch hour lah kakak dia kata. Lunch hour lah kakak. Kenapa dia gemuk? Dia bunting kot. Pernah tengok unta tu? Kenapa unta tidur ke apa tu? Siapa suka tidur macam ni lah, memang dia macam unta lah tu. Unta tu ngantuk Daddy, unta suka makan daun. Unta tu tidur. Bagilah daun, dia makan daun tu. Oh, dah bangun dah, dia dah bangun. Abang bagi bang. Baik. Takut langsung. Ada lagi bang tu? Donkey. Ni ada. Makan apa? Daun juga, daun. Daun. Rabbit pun ada, rabbit. Tu ada rabbit. Daddy suka makan apa? Rabbit makan daun juga. Tu yang oren tu. Rabbit pakai yang oren. Bagi dia. Sana abang pergi sana. Pakcik, ni pakcik. Pakcik kan? Anak makan apa ya? Anak makan tu, lobak. Carrot. Anak makan carrot.
Ha tu ada makan carrot. Abang bagi yang carrot yang oren. Ha. Bagi. Ha nak dia makan carrot. Dia kena pegang je. Ya, datang lagi sebelah. Wah, dia nak kongsi. Kawan yang baik kan kena kongsi-kongsi. Betul tak? Itu kenapa tu kat atas tu? Wah, dia landing ah. Dia tengah berehat. tak. Datang lagi seekor, dah 3 ekor dah. Weh. Semua ni dah kenapa ni? Banyak. Wah. Dia baru dapat baby lah. Macam mana? Kecil je. Kelinci. Adik mana adik? Kecil je baby dia. Mana? Kecil lah baby dia. Tengok baby. Baby. Macam anjing ya. Ni besar-besar makan. Boleh peluk. Kecil Pakcik makan. Saya nak kasih dia. Bukan awak. Baby tak makan, baby menyusu. Dalam tu ada ular semua bang. Ah? Kita nak tengok burung ada, ular ada. Ini kecil lah. Jom masuk dalam pula jom. Bela nak bela ni? Alah, comel. Macam baby. Jom masuk dalam jom. Macam anjing Tengok ada ular jom dalam tu. Jom. Seram. Wah, comel lah kecil ni. Tengok guys, kecil betul lah anak Macam dia. anjing Nampak Halus je. Pegang ni. Penat lah memegang semua. Ini sabunnya. Abang. Biskit. Pegang anak dia. Apa laki aku tolak mak dia kau ajar. Anak dia ke kenapa lain? Mana? Entah. Tak sama kali dengan bapak dia. Mak dia. Kecil je anak dia. Yang lagi 2 tolong ya. Nanti dia gigit. Di sini ada apa nama dia ni? Swan. Daddy, kita suka Dia makan tak boleh apa? bagi makan, dia tak boleh bagi makan. Ya. Dia kata tak boleh bagi makan. Nanti dia gigit. Ui, takut. Takut. Wah, dia gayut. Dia gayut pula. Dia berdating. Lawa yang Dia dating ah. ekor tu. Dia dating. Awak ikut siapa? Ni kalau kerja orang ni mampu kita. Burung undan perikan. White swan. Ni swan. Entah yang ni cantik ni. Apa nama dia? Apa nama? Scientific answer. Umur dia lebih 20 tahun kalau boleh hidup. Bulu dia nampak macam flawless bulu dia. Cepatlah. Yang putih ni lagi flawless. Say. Jom lagi mana sana. Tengok merak pula. Tengok merak. Merak. Wah, ni comel je ni, comel. Daddy ni baik ke? Hah? Tengok macam Baik dia diam je. Merak guys. Daddy Burung tu ayam merak. apa tu? Mana? Tu. Ayam Belanda. Ada monyet ke tu? Monyet. Oh tu, apa nama dia? Lotong. Dia nak masuk dalam sini ke apa? Ada kawan luar pula. Okey, jom kita jalan lagi guys. Daddy unta suka makan apa? Unta. Rumput. Dia nak gana. Dia nak masuk. Oh, dia dah nganga mulut dia. Ulur je lah. Dia kata dilarang menghulur jari. Jari je tak boleh. Atas ya. Ambil. Bukan, ini macam garam. Oh, jatuh. Tu bawah sana tu. Nampak tak? Nampak pun. Dia tengah makan guys. Oh, lajunya kau makan. Lahap betul lah. Nak pegang. Lahapnya. Laju betul dia makan. Dah bang. Jom. Jalan lagi. Tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh keluar, boleh. Boleh? Tarik. Hati itu je. Tak boleh. Dia nak lagi. No. Dah habis. Wah, dia mandi. Dia buat Ni pisau. roti ke? Dia makan roti ke ni? Entah. Habis roti tu nak bagi siapa? Tadi tu, yang depan tu. Ni apa yang macam gangster lah? Kelabun. Entah. Ikut je. Yang sana tu, yang belakang tu. Apa nama dia tu? Entah. Tapi comel lah tu. Dia diam je. Yang ni bising. Gangster shoot. Dia follow kita kan. Sebelah ada kambing lagi. Dia follow je kita. Oi, tidur. Bau busuk sekarang memang busuk lah bau dia. Daddy, diorang dah pergi luar Ha. Allah.
kat luar dah. Sini ada burung merak putih. Yang juga burung kakak tua. Itu ada apa tu? Tikus putih, tikus bakmal. Ni apa nama dia? Merak. Dia apa? Cacing. Cacing je. Taklah. Kenapa abang? Dia sembunyi kot. Dia dah tak ada. Dia sembunyi kot dalam ni. Ha? Entah tak ada. Dah jom. Wah. Kita boleh nampak ada ikan arapaima. Ikan patin. Masak lomak. Patin masak lomak. Arapaima. Kan dah tengok. Spesies buaya ni. Mulut panjang. Kan apa talapia putih? Talapia putih ada ikan emas liwa belayar, ikan koi. Betul. Kamu. Nak. Tapi yang roti tu untuk siapa? Bagi je lah kot kambing ke apa makan roti. Ada nak? Anak nak bagi makan rusa? Anak. Anak. Dia bunyi macam mana? Nampak kau lah. Rusa bunyi apa? Rusa. Makan. Aduh, Makanlah monyet di situ kamu. pula. Monyet kat Ambil. tengok air. Ambil. Doakan saya berjaya ya. Doakan saya dapat pindah. Saya dah bagi awak makan, doakan saya dapat pindah. Masalahnya makan dia sikit je. Banyak. Sakit lah rumput dia, bahaya. Rumput tajam. Rumput yang bagi makan lembu. Abang, kita kena habiskan semua makanan kat sini. Abang bagi semua dia makan. Apa? Ni rusa, pe. Ni rusa. Comelnya. Ini apa? Ana apa? Ini apa? Monyet. Ini monyet bukan. Ini rusa nama Tengok dia. gigi sikit. Tengok gigi. Okey Rusa tak? bintik. Tengok gigi kamu. Ini dah rusa bintik. Kamu ni yang sana tu nah. Take it or leave it. Pandai. Tahu tak Ana minat apa? Monyet. Tahu nak monyet. Monyet tu yang liar sana tu tak payah tengok kat rumah pun ada. Dah. Kan nak Makan, tengok makan. kambing lagi. Kambing ada lagi. Yeah. Tu Dah, dia baik. masuklah kambing tu. Jom nak masuk kambing kan. Nak pegang. Baik dia. Hai. Ada lagi ya? Ambil gambar dengan tu cepat. Meh. Ambil nak sikit. Okey ya. Weh, Atta kasih dua je makan. Ni video. Okey guys. So, saya nak bela kambing. Hari ni saya nak jadi pengembala kambing pula. Oi, kau Dah tanya ni. di apa? Durian apa durian? Petani durian. Kong ke? Jangan panjat. Ambil yang kecil tu. Kambing. Nampak? Pengembala sebenar. Ni baru pengembala kambing sebenar. Sampai manjat-manjat. Wah. Boleh bela? Wah. Dah lah. Bisa dekong. Kambing. Ada lagi. Abang nak dokong kambing tu macam Mami buat. Ada kakak masuk. Baby kambing. Baby back. Sini boleh pegang. Masuk. Nah, dah habis. Dah. Macam baby. Besar dia. Dah habis. Kambing. Pengembala juga. Dah habis tu letak sana. Awak nak? Panjat dulu. Dah. Letak mana? Itu bunting tu tak boleh panjat. Oh, patutlah. Sakit lah. Ganas Situ tak ada. Nanti abang tu ambil. Apa? Bawa kambing lah balik ni. Habis. Dia panjat lagi. Dah. Cukup. Kau dah. Cukup. Tak pandai bunting lah. Bagi abang. Nak. Nak kena embek dulu. Baik. Embek. Dah, bye. Okay. Bye. Ambil payung. Basuh sabun. Pakai sabun bang. Kita nak panjat. Aku nak. Okay, nampak. Kita kan sambung lagi pengembaraan kita pada hari ni. Oh yeah. Ni apa ni? What's your name? My name is Raccoon. Raccoon. Asal Amerika Utara. Jangka hayat 2 hingga 3 tahun. Dia 5 hingga 10 tahun tahanan.
Makan buah-buahan serangga telur ikan. Ini dia. Oh, dia tengok apa tu? Asyik terlarang. Hai, buat apa? Weh, gaduh. Ular tu boleh pegang awak. Buka end dia. Apa? Ular tu yang kecil, akuarium kecil tu boleh buka. Oh, sebelah dalam tu eh? Ha. Oh, boleh buka. Yang lagu janggut tu boleh buka awak. Oh, okey. Ular yang besar jangan. Ular yang kecil je boleh? Boleh pegang ular? Awak nak pegang ular tak? Eh. Boleh pegang ular kecil dia kata. Ular hilang. Ha? Ular ni hilang. Ayu ada kat luar. Mana ada ular hilang? Tadi ular hilang. Ha? Dalam tangkap. Dia kata boleh pegang yang kecil. Yang besar jangan dia kata. You nak pegang sendiri? Ada, tak payahlah. Pegang. Motor masuk dalam mana? Dalam sampah. Kena ada pengawasan. Apalah Nana ni? Penakutlah Nana ni. Apa takut? Ya. Ini binatang apa ni? Tidur macam itu. Ada kura-kura. Ni diam aja je. Mengkarung. Acu. Ini kan gecko. Ni ular. Gambar ke? Buat gambar 50. Apa dah beli dah? Oh, ya ke? Dah. Yang ramai-ramai belum ni. Yang Dia kata magnet dengan gambar besar. kita orang beli yang gambar kita orang berempat tadi. Kalau nak pegang ular, kita beli yang besar. Nak pegang ular? Ha? Boleh pegang? Jangan sini. Boleh pegang ke? Dia suruh bagi pegang. Oh. Boleh pegang? Boleh pegang? Ini kapibara. Adik dia orang sini ke? Ni kapibara je dek. Sana. Adik ni nak jagalah. Tapi Tikus. barang bukan tu ke? Oh, dalam sana ya? Ni apa siap? Itu tikus tu. Tikus natrio albino. Patut dah. Besar Abang nak pegang ular tu bang? Anak. Abang berani tak tak? Ular tu jinak ke tak? Pegang Makis. Tak nak. Dia tak petuk Adik ni dah Ha? biasa. Ayah pegang ayah. Macamlah pegang. Ha? Mana tu pegang? Tak Dia tak nak. betul, Dia gigit nanti. Ha? Dia tak membelit Tak. Kalau membelit pun tak sakit. Oh ya. Dia nak gigit. Mari pegang. Mami. Best lah kulit dia. Kulit dia licin. Wah, mantap lah. Dia tak nak, dia kenal orang lah. Dia tak nak ai. Dia nak awak lah. Oh, dah beli dia lama Kau kuat dia belik juga. Kulit dia licin. Wah, licin. Jadi gelang adik dah. Rasa dia belit. Ha? Dia tak nak lepas. Belit tapi sikit je dia belit. Alah, penakut lah. Alah. Adik nak pegang adik. Mana? Ini. Yang ni apa dek? Jadi tak boleh pegang. Tak ular apa ni? Dia garang Ha? Ah. Ular apa nama dia? Ular apa? Entahlah saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah. Tu ular jagung. Yang ni ular apa? Sama lah kot. Bentuknya sama je colour dia. Tak lain. Ini macam Tak pakai yang ni. Ni apa? Iguana. Yang kau pegang kot. alligator. Oh, ni boleh pegang kot. Yang ni tak ganas. Boleh. Mak Waki pegang. Ini tak ganas. Ni tak ganas, ni tak ganas. Ya, jangan tarik. Cuma kulit dia je kasar kan? Kulit dia je saja guys. Ha. Nah, saya nak pegang. Anak abang nak pegang bang? Anak tanah. Kami nak pegang. Pegang. Oh, dia ngacu Guys. Hi guys. Ini binatang apa dek? Ha? Mana? Tu sugar Oh, glider. cantiknya. Sugar glider. Rasa dah. Dia tidur kan? Yang mana? Mana dia tidur? Tidur apa tu? Macam biawak lah kamu ni. Ha? Tidur apa tu? Baik je dia. Bakul dia tidur. Okey dek, nah. Oh, ni yang si kecil ni apa dek? Tikus. Tu tikus. Nak bagi makan ular. Biri-biri. Bara. Biri. Boy. Bangun weh. Weh, bangun weh. Dek, bangun. Tidur semuanya. Tidur. Kucing harimau jangan ni ada gigit nanti. Udah garang ni. Sebab tu lah
lah dia letak ni kot. Jaring dia rapat. Jaring rapat supaya dia tak boleh menyerang orang. Turunlah nak. Macam mak rimau belang. Gigi dia mana? Gigi dia. Tengok gigi dia. Sama je macam kucing biasa, anu ke? cuma dia garang. Kucing hutan ke ni? Kucing hutan ni. Ha? Kucing hutan. Kucing Benda hutan kurus ke? ni, dia kurus. Badan dia kurus. Dah tak garang ah. Lagi pengembaraan kita. Ni apa ni? Ini macam Madagaskar ni. Kita bawa adik ni jalan-jalan. Macam musang. Ni macam Madagaskar tu. Apa nama? Ulur jari tau. Wih, kuku dia tajam. Adik volunteer ke? Adik owner? Dia anak mana? Kita ada tour guide hari ni. Kita ada tour guide yang kecil nak menunjukkan kita. Ni, nak pegang? Tak nak tangkap? Tak boleh. Mana kapibaranya? Mana kapibara? Boleh tengok Pegang. Boleh masuk ke? Boleh masuk. Tak boleh masuk pula. Abang jom tengok kapibara. Dia tengah berendam. Seekor je. Seekor je kapibaranya. Ni tanuki, sama juga macam rakun tapi yang ni Oh. Tanuki ke tenoki? tomil je. Oh ni yang besar. Tadi sana lagi besar kan? Ha? Yang rakun tu lagi besar daripada ni. Dah macam Apa mak beza anjing dia? Sama je. Dah macam anjing. Beza dia apa dik? Tu kapibara. Tak ada beza. Nama je beza. Nama je beza. Sis dia pun sama kot. Sis Apa lagi selain ni ada? ada kat atas kambing. Lembu. Lembu. Lembu besar. Oh tu je lah. Dah habis hanya tu je. Dah masuk dalam sana dah. Harimau dah? Harimau mana harimau? Ada. Ha? Mana ada harimau? Harimau tak ada. Alamak. Kita orang cari harimau. Okey dah jom. Dah terima kasih dik Atas apa je? Hai Kambing Lembu. Oh lemak. Apalah. Dekat atas ada lagi yang kalau nak pergi. Tapi sebab ada budak kecil ni dan meragam ni. Dia Kat bawah terpaksa ada pulang target. awal. Tu ada tandas pergi dah terus. Terus. Ada burung unta. Ada burung unta lagi. Okay guys, sekian saja lawatan kita di Record beruk tu. lawatan kita di mana? Hussein Fauzi Shah Alam. Taman Botani Negara Shah So kita dapat Alam. dua lah. Taman Botani Shah Alam dengan Apa ni? Farm. Hussein Fauzi Farm. Okay, itu sajalah dalam haiwan-haiwan ni yang ada. banyak gila kan aktiviti. Cuma ada itulah binatang apa, lembu, kambing dengan kerbau Tapi dia banyak ni dalam Taman Botani ni sendiri ada macam-macam aktiviti yang you guys boleh pergi. Right. Contohnya Ada- paintball. Ada Lagi? flying fox, ada Flying abseiling, wall climbing, ada kayaking, So apa kalau lagi boleh cycling, boleh swimming. swimming. Anything else? Panasnya. Okay, itu sajalah kot nampaknya. Jadi Papa Payung Manda. lah bagi tu payung. Salah ada payung ni. Okay. Koyak dah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kakak dah naik ke? Dah. Ciao. Ambil gambar. Okay, jom kita naik lagi lori. Yang penting kita Penting kita sampai. sampai. Kita keluar. Dekat ni, kita keluar sikit. Mana? Ke sini. Depan belakang penuh. Geng. Naik lori geng. Duduk depan lah dengan driver.